Kalau dah tak ada idea nak masak apa untuk sarapan atau nak jamu untuk tetamu ke rumah, bolehlah masakkan bihun Singapura ni. Letak lauk banyak-banyak, memang sedap. So, kata bahan-bahan yang saya guna ni tak sampai 1 plastik bihun saya masak. So, kalau korang nak buat banyak, bolehlah lebihkan lagi bawang-bawangnya dan ikan bilis, okey? So, kita nak blend dia punya bahan-bahan ni. Masukkan juga sedikit air, lepas tu blend lah. Kemudian, boleh panaskan minyak dan masukkan bahan-bahan blend tadi dan tumis kacau-kacau. Lepas tu, masukkan juga serbuk lada hitam, anggaran dalam 1 sudu besar. Tapi kalau kat rumah korang ada yang biji lada hitam tu, boleh juga tumbuk atau blend kering je. Lepas tu kacau-kacau sampai bahan-bahan dah kekuningan. Masukkan isi ayam potong kecil dan masukkan juga fish ball dan fish cake. Kacau-kacau lagi. Kemudian bolehlah masukkan carrot yang dipotong memanjang nipis-nipis. Lepas tu masukkan air dalam 1 cawan dan masukkan juga sos tiram anggaran dalam 1 sudu besar. Kacau-kacau dan saya masukkan juga 1 biji telur. Kalau korang tak nak letak telur pun boleh juga. So kacau-kacau sekejap dan bolehlah masukkan garam, serbuk perasa, ajinomoto sedikit dan sedikit sahaja gula putih. Kemudian kacau-kacau sekejap sampai semua bahan-bahan dah sebati dan masukkan bihun yang telah direndam dalam 30 minit. Lepas tu saya masukkan juga sedikit kangkung. Kalau korang nak guna sawi pun boleh. Saya guna apa yang ada dekat rumah sahaja. Lepas tu kacau-kacau dan bolehlah masukkan lada besar yang telah dihiris nipis-nipis dan kacau-kacau lagi sekejap. Kemudian dah siaplah kita punya bihun Singapura dan bolehlah taburkan bawang goreng juga, lagi sedap, okey? So bolehlah dihidangkan di dalam pinggan dan kalau kat rumah korang ada kerupuk keping tu, lagi sedap makan bersama bihun goreng ni. Singapura, okey? Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. So sikit. Lepas tu kita ambil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap.